Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atau PKM telah menghantar draft pindaan ke Geneva pada 23 September 2025 sebelum perundingan penuh dengan petani, orang asal dan masyarakat sivil selesai dijalankan. Dan apabila kita membaca draft tersebut, kita faham mengapa. Kerana ia mengandungi satu perangkap harga yang memberi kesan langsung kepada kos sara hidup kita semua. Dalam undang-undang sedia ada atau pelindungan varieti tumbuhan baru 2004, syarikat benih diwajibkan memastikan benih tersedia dalam kuantiti mencukupi dan dijual pada harga yang mampu milik. Namun dalam draft pindaan UPOS 1991 yang baru, syarat pelindungan harga ini digantikan dengan mekanisme lain yang jauh lebih sukar digunakan oleh petani kecil. Artinya syarikat korporat berpotensi menentukan harga benih tanpa kawalan yang jelas daripada kerajaan. Mengapa ini penting kepada kita semua? Kerana harga benih yang tinggi bermakna kos pengeluaran petani meningkat dan kos itu akan sampai ke meja makan kita dalam bentuk harga sayur, beras dan bahan makanan asas yang lebih mahal. Ini bukan sekadar isu petani, ini isu kos sara hidup seluruh rakyat Malaysia. Dan ini bukan sekadar teori. Di beberapa negara yang telah menyertai UPOF 1991, petani telah menghadapi kesukaran apabila hak menyimpan dan menggunakan semula benih mereka sendiri disekat dan mereka terpaksa membeli benih baru daripada syarikat korporat setiap musim. Keputusan ini belum muktamad di peringkat Parlimen Malaysia. Jadi masih ada masa untuk kita bertindak. Pertama, tanda tangan petition di sini sekarang. Kedua, tag ahli parlimen atau adun kawasan anda di ruangan komen. Tanya mereka mengapa pelindungan harga benih ini perlu digantikan. Ketiga, kongsikan video ini. Jangan biarkan pindaan yang memberi kesan kepada dapur kita dibincangkan di Geneva tanpa pengetahuan rakyat. Benih kita, makanan kita, hak kita. Tolak UPOF 1991.